Okay, Assalamualaikum. So basically ini adalah tutorial pertama 3D Studio Max. So kalau kita buka for the first time 3D Studio Max ni, inilah yang kita akan nampak macam agak intimidating ya, banyak benda kiri kanan ya. Tapi since kita punya kursus ni ada 7 minggu saja, kita tidak akan pergi ke dalam sangat ya, 3D Studio Max ni cuma on the surface sahaja, dan kebarangkalian kita akan buat satu atau dua latihan je kot yang akan dinilai. So basically saya tak nak buat video panjang-panjang. Apabila kita buka 3D Studio Max, okay, especially 2023, kita akan ada, yang ni yang kita akan nampak dulu ya, 1, 2, 3, 4. Bila saya klik, dia akan ada border warna kuning ya. Ada border warna kuning. So that means 4 ini dinamakan viewport ya. Okay, so biasanya bila kita start, kita akan start dengan 4 viewport. This viewport dia ada nama dia, kalau kita tengok ke atas ni, ini adalah front view. Ini adalah, tak sampai pula. Ini adalah top view. Ini adalah left view, ini adalah perspective view. Nah, kalau saya biasa menggunakan perspective view, yang mana size ni agak kecil. So, size ni agak kecil. Sebenarnya kita boleh besarkan size ni. Kita klik here. So kita ada 4 viewport ni. So viewport ini kita boleh pegang dekat corner dia, dan kita boleh kecil dan besarkan mengikut viewport mana yang kita perlukan. Okay, reset layout. Tetapi kalau macam saya lagi prefer perspective view ni. Ini perspective view ni yang warna kuning sekeliling ni kan, kita jadi full screen. Okay, so kalau nak full screen kan, mana-mana viewport yang kita dah select, kita pergi kat viewport tersebut, dan bawah sekali sebelah kanan sekali ya, dekat ceruk tu, dekat corner tu, dia ada satu button yang dinamakan maximize viewport toggle, ataupun shortcut dia alternate W. Kita klik here, dia akan jadi full screen. Okay, so full screen ni kita boleh nampak dengan jelas lah, especially on a smaller screen. Mungkin dalam laptop kita boleh nampak dengan jelas dan bantu kepada modeling kita. Now, one thing yang kita perlu tentukan adalah 3D Studio Max ataupun 3D punya software in general, dia sangat perlu kepada mouse yang functioning very well. Maksud saya, kalau kita tengok di sini, right now saya zoom in, zoom out menggunakan mouse wheel ya, yang tengah-tengah tu kan, middle mouse button. So zoom in, mouse wheel ke depan, zoom out, mouse wheel ke belakang. Kalau saya nak pan ataupun kiri dan kanan, saya perlu tekan mouse wheel tu untuk kiri dan kanan. Kadang-kadang sesetengah mouse yang dah agak lama, dia punya mouse wheel ni tak berkesan. So kalau katakan kita klik dan dia tak bergerak ke kiri dan ke kanan, dan kemungkinan kita perlu tukar mouse. Kita perlu cari mouse yang baru lah. Because it is very dependent on middle mouse button. Kalau kita nak nak pusing ataupun nak orbit, dipanggil orbit, kita tekan ni alternate dan tekan middle mouse button, kita boleh pusing. Now just in case kalau kita tak beli lagi mouse, kita boleh klik di bahagian bawah ni. Tadi dekat corner bawah sekali kita ada maximize viewport toggle kan. Sebelah tu adalah orbit sub objects. Klik pada orbit, kita boleh pusingkan objek kita. Kalau kita pusing kat belah luar, dia akan tumble and roll. Maknanya dia akan pusing pada satah yang tertentu. Tapi kalau kita nak pusing 360 darjah, kita klik pada ni, telinga dia ni, telinga dekat bulatan macam tu. Okay, orbit. Sebelah orbit tu adalah pan ataupun ke kiri dan ke kanan. Kita boleh pegang ataupun kita boleh tukarkan mouse dia kepada grabber tool ataupun tangan ni dan kita boleh klik kiri dan kanan.
Okay, so itu adalah basic operation. Kalau kita tak ada operation tu, agak susah untuk kita nak gerakkan kita punya interface ni. Okay, so sekarang ni saya tekan option, saya tekan alternate dan saya klik middle mouse button untuk kembalikan balik kepada perspective view. Now, di sini yang sekeliling-sekeliling ni saya ada cover di dalam notes yang saya bagi. Sebahagian daripadanya yang mana saya rasa perlulah untuk kelas ni, yang mana yang tak perlu tu saya tak tekankan lah. Okay, so let's start with something yang very simple, very easy. Untuk first things first, kalau kita tengok kat atas ni, kita ada select and move. Ini warna biru. Ini adalah move tool lah. Ini adalah rotate tool. Ini adalah scale tool. Dia punya shortcut dia dekat QWERTY keyboard tu, WER adalah move, rotate dengan scale. WER dia di sebelah-sebelah. Tak tahulah kenapa dia tak pakai initials dia, lebih mudah untuk kita ingat. So kita start with di sebelah kanan ini adalah tempat di mana kita ambil objek untuk di-create. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabs, dan di dalam setiap tab tu dia ada button-button dia. Macam first tab ni kita klik here, nama dia create punya tab. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objek yang kita boleh guna untuk create sesuatu. So kita pergi kepada geometry ataupun the first button ni. Di bawah ni ada lagi banyak. Kalau kita drop down menu dia ada banyak lagi. Tapi definitely kita tak akan pergi semualah. Kita akan pergi sesuatu yang mudah saja. So standard primitive, kita ada box, kita ada cone. Cuba kita klik satu, kita drag, dia akan jadi box. Dan tekan alternate dan tekan middle mouse button, dia akan pusing macam tu. So that's why saya kata middle mouse button tu agak penting. Kalau tidak kita nak kena turun ke bawah untuk pusing. It is very important untuk kita perlu melihat ke semua sudut pandangan, sebab dalam 3D ni kita tak boleh nak pegang dia, kita cuma boleh nampak dia menggunakan bantuan mouse saja. So kita perlu setiap sudut ni kita nak buat tu, kita perlukan bantuan. Okay. So saya punya mouse ni pun dah macam tak berapa berfungsi sangat dah. Dia tak berapa responsive. Okay. Alright. So ini kita dah buat satu kotak. Kita ada cone, kita boleh buat cone. Okay, cone satu step, lepas naik atas. Okay, dan klik dan tolak ke dalam. So cone tu boleh jadi macam ni, boleh jadi puncaknya boleh tajam, puncaknya boleh flat begitu. Macam tarbus punya style. Okay, sphere adalah bulatan. Okay, geosphere adalah bulatan juga, tetapi dia punya rangka dia berbeza. Cylinder. Now notice bila saya buat a new object, color dia lain-lain. Color dia lain-lain. That means kalau kita tengok di dalam interface tu, warna-warna yang berbeza, itu adalah objek baru. Ia bukannya objek yang kita copy. Saya continue lagi dengan tube ni. Tube, katakan this is a tube, tengok color dia tukar, color lain. Okay, so ni nanti boleh try nanti on your own lah. Apa dia buat, dan dia ada parameters di bawah ini. Parameters ni nanti saya akan ceritakan juga kemudian. Okay, so di bawah ni kalau kita drop down menu here, kita ada extended primitive. Nah, extended primitive cuma nak bagi seronok sikit lah, because dia punya shape dia berbeza sikit, dia bukannya geometric shape. Extended primitive ni adalah 3D objects yang is actually a combination of two or more primitive object. Okay, macam ini kan Hydra ni is a combination of piramid kan, piramid ke atas, piramid ke bawah. Okay, so kita tengok pula torus knot. This is one of my favorite bentuk. Okay, torus knot. Kalau tadi torus adalah bentuk donut yang kat belakang ni,
Yang ini adalah bentuk macam spaghetti. Kalau student-student saya sebelum ni, dia akan gunakan torus knot ni untuk simulate mi goreng ke ataupun spaghetti di atas pinggan. Dia ada tajuk tertentu yang memerlukan mereka buat spaghetti ataupun mi goreng di atas pinggan. So ada banyak lagi, boleh check balik nanti macam mana how it looks like. Kalau ada keperluan untuk kita buat, kita boleh buat lah. So basically this one is a collection of 3D objects di dalam dia punya space. Space ni sekeliling ni dipanggil space. So sampai sini dulu, kita akan continue in the second chapter.